Jadi waktu itulah saya makin nampak bahawa Anwar ni orang yang tak boleh pegang janji. Tapi oleh kerana ada beberapa peristiwa lah. Ialah saya terus terang lah. Dia masuk UMNO melalui Tengku Rozali. Tengku Rozali pun bantu dia. Dia bertanding pilihan raya pertama kali di Perkhidmatan PAU. 82, tak ada orang pergi kempen tau. UMNO tutup pejabat. Saya pergi Perkhidmatan PAU. 2 hari sebelum penamaan calon. Dengan abang dia. Duduk di Hotel Merlin di Batu Ros. Kempen sampai habis pilihan raya. Duit UMNO dapat tak sampai pada Anwar. Tengku Rozali bantu. Saya tak nak buka cerita semua ni. Ya. Jadi bila sampai pada peringkat dia nak bertanding ketua muda pun, Tengku Rozali bagi restu, bantu dia. Of course Tengku Rozali pun ada kepentingan. Ya. Dia mengharapkan bila dia bertanding timbalan presiden kali kedua lawan Musa Hitam, Pemuda akan bantu. dia berharap Anwar akan bantu dia dan Pemuda akan bantu dia tak. Ya. Tiba-tiba dia menang 10 undi. Hari itu juga dia isyah, dia menyokong Musa Hitam sebagai saya berderau. Dahsyat Anwar dia buat tak tahu, dia buat selama ya. Jadi waktu itulah saya makin nampak bahawa Anwar ni orang yang tak boleh pegang janji. Memang tak boleh pegang janji, dan jenis hati manusia hati kering. Dia kira dia aja. Dia tak kira ada orang lain. Berapa banyak you berbudi dengan dia, berapa banyak you kata menolong dia, saya nampak dia tak akan hargai. Dan kalau ada orang dapat imbuhan, jadi menteri ke, timbalan menteri ke, jadi majlis tertinggi ke, dia akan cari jalan, claim dia dah punya cadangan. Dia suka claim kredit. Satu lagi, dia kira dia saja, dan yang kedua dia suka claim kredit.